Guys, kali ini saya nak ulas dengan nada yang lebih terkawal tapi menyampaikan mesej yang jelas, tegas, tajam, panas dan padu. Isu ini terlalu besar untuk dipandang ringan dan sebagai pemerhati politik saya rasa bertanggungjawab untuk menyatakan apa yang saya lihat dan apa yang saya nak analisis, apa yang saya baca dan apa yang saya fikirkan secara jujur. Saya mula dengan persoalan yang paling asas apabila saya membaca kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi Bersatu. Perkara pertama yang saya cari ialah penjelasan tentang 5 adun yang menandatangani SD untuk menjatuhkan Menteri Besar Perlis. Tapi selepas saya teliti keseluruhan kenyataan itu, saya dapati isu tersebut langsung tidak disentuh. Maka di situlah saya mula tertanya-tanya, kenapa perkara paling kritikal dalam krisis politik Perlis ini seolah-olah dipadamkan? Kenapa tiada penafian, tiada pengesahan dan tiada pendirian jelas? Sebagai orang yang mengikuti perkembangan politik ini, saya melihat diam ini bukan sesuatu yang neutral. Dalam politik, diam juga adalah satu bentuk kenyataan. Saya cuba untuk bersangka baik, tetapi secara jujurnya saya cakap, ruang untuk bersangka baik itu sangat-sangat sempit. Kalau kepimpinan Bersatu Pusat benar-benar tidak terlibat, penjelasan sepatutnya dibuat dengan cepat dan jelas. Namun bila itu tidak berlaku, saya tidak boleh menghalang orang ramai termasuk saya sendiri daripada membuat tafsiran dan spekulasi apa yang sedang berlaku sekarang ni. Maka di sinilah timbul pelbagai persoalan. Soalan yang seterusnya yang saya rasa berat sikit, apabila 5 adun tersebut langsung tidak disebut, saya melihat ia membuka ruang kepada persepsi bahawa jawatan Menteri Besar Perlis itu sendiri menjadi sasaran. Fakta politiknya jelas, sehingga hari ini Bersatu tidak memegang sebarang ataupun mana-mana jawatan Menteri Besar di mana-mana negeri. Maka saya tertanya-tanya, adakah Perlis dilihat sebagai peluang strategik? At least sekurang-kurangnya adalah satu negeri walaupun terpaksa mengorbankan kestabilan kerajaan negeri dan hubungan dalam perikatan nasional. Dari sudut inilah saya tidak menolak kemungkinan langkah tersebut disusun dengan lebih besar, lebih tersusun dan tidak berlaku secara kebetulan. Jauh lebih pada itu, saya juga melihat wujud spekulasi bahawa 3 adun PAS yang terlibat mungkin, kita tak tahu, mungkin dijanjikan sesuatu. Saya tidak mengatakan ini sebahagian berfakta, tetapi sebagai persoalan politik yang munasabah, kerana dalam politik mesti sesuatu langkah itu jarang berlaku tanpa ada ganjaran yang sepatutnya dijanjikan. Betul tak? Sebab tu saya katakan, tiba-tiba tak ada hujan, tak ada ribut. Kenapa tiba-tiba muncul tanda tangan SD untuk menukar Menteri Besar? Politik tidak bergerak secara rawak. Setiap tindakan ada sebab dan bila sebab itu tidak dijelaskan, spekulasi akan mengambil alih ruang kosong tersebut. Saya juga melihat isu ini dari sudut yang lebih sensitif. Kemungkinan wujud kegagalan untuk bekerjasama dengan Menteri Besar Perlis sebelum ini, khususnya dalam soal projek negeri, surat sokongan dan kepentingan-kepentingan tertentu. Siapa tahu, kalau dilihat kepada latar belakang bekas Menteri Besar Perlis ni, Ustaz Muhammad Syukri ni, beliau dikenali sebagai seorang yang berprinsip, lurus dan tidak mudah dikaitkan dengan budaya rasuah. Maka di sinilah saya melihat konflik nilai pula. Dalam politik yang sudah biasa dengan budaya habuan, pemimpin yang tidak boleh dikawal dan tidak mudah untuk dilentur sering dianggap sebagai masalah. Dan bila tidak boleh dikawal, jalan yang paling mudah ialah menyingkirkan. Daripada keseluruhan episod ini, pandangan saya sangat jelas. Saya melihat kenyataan rasmi Bersatu ini tidak seimbang, tidak menyeluruh dan gagal menunjukkan kesungguhan untuk memimpin kerajaan gabungan secara telus dan bertanggungjawab. Ia bukan sahaja gagal meredakan keadaan, malah menambahkan lagi kecurigaan. Saya juga melihat ketiadaan empati terhadap rakan gabungan, khususnya parti PAS yang jelas berdepan tindakan pengkhianatan melalui gerakan senyap dan tikam dari belakang. Kesimpulan yang saya boleh buat cukup jelas. Dalam sebuah gabungan, seorang rakan sepatutnya mampu merasai luka rakannya yang lain. Jika pengkhianatan dianggap sebagai strategi dan kuasa dijadikan keutamaan, maka gabungan itu akan menjadi rapuh dari dalam. Dan saya ingin katakan ini dengan secara lebih terbuka, Perikatan Nasional tidak akan mampu pergi jauh jika sikap lama, sikap rakus
kepada jawatan dan kuasa ala UMNO suatu ketika dahulu masih hidup lagi dalam sebahagian kepada kepimpinan bersatu, maka saya tak nampak benda ni ada masa depan yang cerah. Politik tanpa prinsip mungkin menang hari ini, tapi politik tanpa kepercayaan pasti tumbang hari esok.